Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu dengan saya Zaza. Kali ini Zaza bersama husband berada di Barakah. Okey. Dia tiba Zaza As mencari Barakah. Okey, boleh tengok perkataan Barakah yang ada di sini. Okey. Dia tiba Zaza As ke sini untuk mencari Barakah di bulan Ramadan. Okey, tema Zaza hari ini ada biru bersama dengan bag. Skill snack dia warna biru. Okey ya, boleh snack warna biru. Sementara menanti makanan Zaza, iaitu kegemaran Zaza iaitu sotong kerabu siap. Kita makan dulu makanan lain lah. Sebab mungkin mereka ramai orang dan untuk menyiapkan Zaza punya sotong. Abang tu dia menyiapkan Zaza punya kerabu sotong. Abang selain kerabu sotong, okey, selain kerabu sotong, Zaza juga makan kentang dan udang. Macam husband dia semua ada dalam tom yum dia. Ada udang, ada sotong, ada kentang. Kita orang minta kerang rebus tapi tak ada. Jadi tak apalah, makan ni dulu. Macam Zaza minum air keras susu. Kalau minum makan kemarin Zaza, air biru tak ada kat sini. Jadi kita minum air kemarin je lah. Okey. Macam seperti minum fresh orange. Lepas tu orang Barakah ni dia bagi air cuma free, besar. Robensi pula tu satu gelas besar ada 2 straw. Dia kata setiap waktu buka puasa dia akan bagi sedekah lah air kepada pengunjung-pengunjung yang hadir ke restorannya ni. Dia macam-macam bertukar-tukar. Jadi kepada anda semua boleh datang kemari untuk merasa airnya. Ada strawberry fruit dan macam-macam experience lain katanya. Sebenarnya bulan Ramadan dia bersedekah. Dah. Kami nak berjalan bersama dahulu. Sebab sotong Zaza dah sampai. Kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Kita tak selalu.